Okey guys, jangan lupa menunaikan zakat fitrah dekat Masjid Al-Azim ada. Tak adalah kita pakai online, tak best. Dia mesti kena akad juga baru puas. Macam ni barulah puas. Okay guys, Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay, hari ni hari yang agak rushing, sibuk, haus, ya Allah, panas hari ni, rushing. Alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Saya hari ni sibuk dengan pergi GV apa semua, dengan balik tadi packing barang apa semua. Alhamdulillah baju sampai semua saya dah post. Harapan saya anda semua dapat baju dalam masa sehari dua ni. And ada sedikit balance baju sampai korang hubungi nombor ni 0127979597 limited size. Tak sampai 5 layar baju. Korang WhatsApp lah, tengok baju apa yang ada. So hari ni dengan siapa kenal Asfar Floris, tadi selesai solat jenazah apa semua, kebumikan di UK Perdana. Banyak doa untuk arwah mak yang tercinta. Kalau kita sayang mak kita, jangan sayang hanya di atas dunia. Sayang mak berkekalan sehingga ke syurga. Macam mana kasih sayang mak kepada kita sehingga ke akhir hayat, sama juga macam kita. Kalau sayang mak, kita kasih dengan mak, kita cintakan mak kita. Cinta dan sayanglah dan hargailah dan kasih sayanglah dan berkasih sayanglah dengan mak kita ni sampai kita mati pula, insya-Allah. Perbanyakkan sedekah jariah, sampaikan ilmu bermanfaat, doakan selalu buat mak. Kerana mak senantiasa mengharapkan doa daripada anak-anak. Sebab bila mana mak dah meninggal dunia, mak dah menjadi penghuni di tanah perkuburan, tidak ada benda lain yang diharapkan kecuali doa daripada anak-anak yang soleh, doa daripada anak yang solehah, insya-Allah. Jadi selesailah tugasan saya sampai ke sini. Insya-Allah tidak lagi jenazah akan sampai. Nanti angkat saja jenazah masuk dalam van. Kita akan bawa arwah ni, kita akan kebumikan dia di UK Perdana. Dan dapat di teratai tempat arwah suami ni memang tak rapat lah sebab kubur dah penuh. Tapi tak mengapa, di mana saja kubur yang ada, yang penting jenazah ni selesai. Kita selesaikan. Kena pula dia meninggal pada bulan Ramadan, kita segerakan pengurusan dia, insya-Allah. Jadi saya bagi pihak pengurusan masjid mengucapkan salam takziah kepada Cik Asfar dan kepada adik-adik yang lain. Dan saya bagi pihak masjid mohon ampun dan maaf kalau kata ada kekurangan daripada petugas saya sewaktu menguruskan jenazah almarhumah ibunda yang tercinta. Insya-Allah kita lagi bila jenazah sampai, bawa masuk jenazah dalam van, terus gerak ke UK Perdana, insya-Allah. Allahu a'lam. Jadi saya minta izin dulu, insya-Allah. Tanah pergi Perdana semuanya selamat dan dipermudahkan. Saya sekarang ni on the way nak ke Mount Kiara pasal hari ni saya host tim Bot YP adalah host kepada sesi berbuka puasa. So saya kena menghadirkan diri so agak rushing. Kalau ikutkan memang saya rasa macam saya tak nak, tapi pasal disebabkan saya ada kait mengait dengan benda ni, saya kena datang lah. Kalau saya peserta memang saya Allahu Akbar. Jadi hari ni memang rushing, serius, memang penat, memang haus, memang rasa kering, sangat tekak Sekarang ni diorang RV dekat Tesco Petronas Ampang. Tesco Ampang Petronas. Diorang kata gerak 6 suku. Saya tak tahulah sama ada lagi ataupun tidak, saya tak pasti. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, saya jumpa diorang dekat mana-mana lah. Itu je lah yang mampu dikatakan. So hari ni berapa ramai saya tak tahu. Yang saya tahu lebih kurang dalam 20 biji lah. So selesainya nanti berbuka puasa, ini tahun yang ke-10 and then kita orang akan naik Moray di Genting Highland di Awana untuk tahun yang ke-10. Menjadi tradisi tim YP Moray di Genting Highland. Okay, so apa-apa nanti saya sambung, kita tengok siapa yang ada nanti ni. Alright. Okay guys, Alhamdulillah sekeliling tempat ni hujan. Yang dekat sini panas. Nampak tak tu, petir tu. Baik bang, dengar tak petir tu? Sekeliling hujan, sini panas, ngam-ngam sampai. Alhamdulillah. Saya kalau boleh nak mencari parking yang menyelamatkan saya lah. Yang motor mana bang? Parking motor. Baik. Dekat parking motor. Sampai.
Ngam-ngam. Sekeliling hujan. Sini dia tak hujan. Tak, sekeliling kita ni. Tak kena lah. Tak kena. Sekeliling kita ni. Ni semua hujan ni. Kalau mana hujan? Sini je belum hujan lagi. Rezeki. Jangan gerak lu lah. Aku nak pakai baju lu. Aku tak ada ruang ni. Aku tak ada ruang nak simpan helmet. Kita berjumpa lagi ya. Bertemu lagi kita dalam Okay guys, so sekarang ni dah sampai dekat Equestrian Bukit Kiara punya park. Hujan, alhamdulillah. Sampai on time. On time. Kalau saya lambat 5 minit tadi, lencun basah sepender. Alhamdulillah, rezeki hari ni. Siapakah tu? Pak I, orang Dosh. Okay. Allahu Akbar. Let's go. Naik senang. Okay. Let's go. Assalamualaikum tuan. Welcome. Baik. Orang kaya. Orang kaya. Ngam-ngam hujan mengejar saya. Dia konvoi dengan saya. Sampai-sampai je hujan turun. Alhamdulillah sampai. Allah. Bang. Alhamdulillah surau dekat sini bagus. Surau dekat, ambil air. Duduk pun dekat kot. Bagus sangatlah sebab ni. Bagus. So ni dia table, alhamdulillah dah ada. Kita punya tuan rumah dekat situ. Naik senang kan tuan rumah Apa khabar tuan rumah? Seorang. Aduh. Kena palau. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, seperti yang kita sedia maklum, sebelum ni rakan kita Mr. Bob Kumai ada sedikit tak sihat. So saya diamanahkan oleh founder dan presiden. Pula tak nak pakai vest. Padan muka. Saya diamanahkan oleh founder kita dan juga presiden dan VP untuk menyampaikan amanat daripada tim buat Mr. Bob Kumai. Dengan izin saya ke sana lah ya. Lepas buka blur. Pula vest tak nak pakai. Vest tak nak beri lah. Dah kena warning lah. So dekat sini kita tim IP kita semua adik-adik. Dan bila seorang susah semua terasa. So saya menyampaikan amanat bagi pihak tim. Kita nak menyerahkan sedikit sumbangan buat cek Botak Kumai. So saya harap tuan menerima dengan sebesar hati, dengan nilai $100. Saya terima. Ada tambah. Saya ucapkan kepada terima kasih kepada semua lah, kepada tim member semua. Boleh upgrade motor. Besar. Lagu on point lah. Tak baik in-character macam awak bedah diri kat sana. Tadi Terima kasih. adalah banyak sambil beli tukang motor. Tak, tukang spotlight. Nak tukang spotlight. Spotlight kan, nak spotlight. Kami semua doakan semoga dipermudahkan semua urusan. Semoga sembuh seperti sediakan dia balik. Motor baru dah keluar, boleh lah. Terima kasih semua. Terima kasih je. Awana menanti. Open table je. Allah, sian dia baru nak buka puasa. Ini mesti pasal Arik panjang sangat doa ni. Boleh sampai sekarang nak baca. Sampai subuh bang doa tak ada. Aduh, okay guys, so sekarang ni berada di Genting Highlands di Awana. Ramai malam ni, lepas ada yang dah balik, ada yang tengah cek makan. Steady okey
Oh, sedap. Sedap. Steady. Kawan dengan Dosh? Satu kerja ke? Ke kawan taman? Kawan masa pernah duduk sekali. Oh, pernah duduk sekali. Habis sekarang duduk mana? Saya masih duduk rumah yang sama. Ha? Dia lepas kami duduk sini. Oh, dia duduk sendiri lah. Memang close lah, selalu kontak lah. Mana lele ni cik makan dah ni? Air. Air lambat. Ini masalahnya air lah. Apa ni Syah, tak kenyang-kenyang ke lagi? Kau kena bukan bagi buffet ke? Apa bang? Tadi habis. Aduh. Guys, jangan korang mana rindu J. Rosli dan ni dia. Saya pun rindu kan nak tengok dia makan. Jangan usik lah tu J punya, nanti dia marah. Nanti marah dia. Kau makan. Tengok, kita tengok J makan. Sedap. Tarik sikit. Akhirnya dia timbul. Lama dia duduk dekat Pulau Tioman tu. Macam Ramadan kan. Setahun sekali. Oh, tu dia. Lama dia diving bau dia. Dia tinggalkan SpongeBob duduk kat pineapple. Aduh, hai. Malam ni tak sejuk sangat ah. Tahu ah. Tak rasa cakap genting pun. Dekat atas saja. Tu yang lepas saya keluar balik. Memang dah habis dah deal sambal. Ha? Deal sambal dah habis dah. Sampai Fama je. Tokek sambal dah tidur. Oh, dah habis. Okey sambal. Ambil punya duk. Tidur sambal. Jangan sampai berdering telefon tu. Saya boleh gerak ni. 3, 4, 5. Itu akaun saya sekarang. Sini boleh jual. Mana kan semua nak dengan saya? Tak boleh. Ada orang. Yes. Yes. Pasal motor kena blocking kan. Minta maaf lah terpaksa lepak lama sikit Tak boleh. Bila bangun kan dah balik kan. Dia orang. Yes. Oh yes. Oh yeah. Suka punya. Ajolah respon. Habis sembang kat situ orang kata sembang politik 3 pagi. Ini sembang kedua sampai subuh tak habis kat bang. Mari kita. Pasal tu aku tinggal kat hotel, tak tinggal homestay. Esok tak beranak. Saya salam dulu lah. Terima kasih, jangan seri-seri Jangan menyesal Awak dah menyesal lah? Belum. Terima kasih. Sorry ada bersalah silap ke apa, minta maaf Takut tak terlayan dengan apa ke. Tahniah motor baru Terima kasih. Nak ajar dia sampai tahu. Baik. KJ, All the best. I see you when I see you. See you next Ramadan. Jangan gitu. I see you in Thailand. Okay, yelah betul lah. Ada misi lah. Okay, thank you Alright, baik. Baik. Bagi insya-Allah. Hati-hati balik ber Okey, jangan tidur di jalan. Roti arbang sedap. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh order Jangan laju-laju salam. Jumpa lagi. Jauh lagi. Okey. Jangan misal Dos sekarang dah kurus tak bahagia ke? Bahagia tu subjektif. Okey. Tak tunggu kan bawah Jadi kalau korang tak tunggulah. Tak ada perjanjian untuk tunggu. Okay bang. Baik. Sampai lupa kau ada Kau ada. okey tak okey? Ni. Esok pagi menyesal. Kau kat kaunter esok kau menyesal. Kita strong. Esok kat kaunter menyesal. Okey baik. Tanya baik Tanya kena dapat jari keluar. Besok tak langkah balang. Hati lu. Kena ambil hati lu. Besok tak langkah balang. Hakimi berani Banyak kan nanti sampai apa betul aku orang King nak makan. Bila? On the way Hakimi. 28 Hakimi pula.
Hakimi ya. Bagi. Lagi ya? Oh, kata Maulana. Ini mari kata kat jalan dapat. Okey abang undi balik. Hilang. Tak bunyi. Lagi bunyi. Geng. Mari. Kata nak lepak Hakimi. Lagi dah lepak. Okay, so on the bike. Sekarang ada lagi. Aduh, kira ha? Aku tak perasan kau ada buka puasa. Aku sebenarnya jujur cakap lah, bulan puasa aku kat luar ni satu benda yang aku rimas tau. Sebab kita lepas tu kan Rushing, itu ini nak solat ke apa semua. Lepas tu macam tadi katalah bayar 100 kan. Makan sikit je. Tak sampai pun tadi saya makan. Oi, jangan kau. Love hate relationship. Mileage pun tak tinggi lagi ni. Mileage pun tak tinggi lagi. tapi kau kat China tak ada sekarang. Tinggal Ya ada. Banyak agak. lagi. Ada. Kau jual lah Ada lagi. dia jadi bila motor tu function benda yang sama jadi macam rugi pula. Dia kena ada kelainan lah. Okey, sebentar lagi dulu. Baik. Rasa lepas ni insyaAllah. Tak lepas jatuh je motor. Baik. Kim nyala King. Okay, so sekarang ni dah nak gerak. Oh, V-Strom. So sekarang ni nak gerak balik. Kita orang dah habis bersurai dah. Dah salam-salam dah. So gerak pelan-pelan sampailah ke mana yang patut. Botak balik Bera, lain semua turun Tol Gombak. Tu ada bau kau main kuat lagi. Hati-hati lah. Keluar. 11 botak ke? 11 botak ke? Ada lagi orang belakang? Okey. Apa hal lu blocking kita pula tu? Okey guys, so sekarang ni pelan-pelan kayuh. Saya seperti biasalah last man. Kita tenang aja. Relax, kita kontrol kita punya nafsu, kita relax. Kita layan guna pelan-pelan. Pelan-pelan. Okay guys, alhamdulillah dah sampai ke tempat asal kita mula di BSP Tol Gombak. Sekarang dah sampai ke Tol Gombak. So nampaknya akan berakhir sudah sesi More di Genting untuk kali yang ke-10. Untuk kali yang ke-10 alhamdulillah rasa saya semua selamat sampai di Tol Gombak ni. Dulu pergi dengan pelbagai jenis jentera, sampai sekarang pun masih lagi dengan jenis pelbagai. Seronok. Kita bukan nak berkawan dengan motor, kita kawan dengan orang kan. Ada muka baru, ada muka lama. So itu je lah. Dah sampai. Lepas tu nanti saya habiskan vlog ni. Sekarang ni nak sambung makan dekat Hakimi, orang kata. Alang-alang. Aduh, tak apalah, benda setahun sekali. Lain clear. Sekarang ni jam pukul 3.35 pagi. Alhamdulillah, semua selamat sampai dengan selamat. Tak ada apa-apa sebarang yang tak diingini. Tak ada jalan aku nak Hakimi terus.
nak ke Hakimi terus. Tahun 3.5 lah. Apa? Oh, Black berhenti lah. Angah mana? Angah nak pergi Kajang lah. Mana breakfast? Ha? Breakfast? Ha? Balik. Macam mana kau? Resign sales. Okay Angah. Jumpa Hakimi Kita jumpa dekat ni Halimah. Abang beritahu. Baik thank you, jumpa lagi Thank you. Elah poyo bagi aku dah banyak kali kena tipu banyak kali perasaan ni dipermainkan. Stay. Aduh, macam tak biasa pula. Bukan nak kena naik lift. Boleh borak-borak ni lagi ni. Main ikut MRR tu ke? Saya ikut MRR tu. Suka jauh lah nak pusing. Rasa kalau nak dekat memang ikut Kencana. Kalau nak lain santai ikut Sukir, tapi ikut Kencana lah. Sekarang dah pukul 3.30 lah. Nak sampai pun setengah jam kak. Boleh ya. Kau balik lah kau lagi kerja. Lagi boleh lepak macam ni. Orang lain esok tidur ke tau. Esok kau macam sarip. Macam kurang ke? Mana Alan? Mana ada lah Sailas. Ya. Kau diorang depan kan? Diorang laju-laju lah. Ya. Hakimi dia tahulah ke dari mana. Hakimi lah. Lapar tak makan lagi. Okey sahabat-sahabat semua. Okey sahabat-sahabat semua. Penat jadi last man ni lagi tu. Wukong teruk belah korang asam. So okey lah guys, sampai di sini saja vlog. Thank you semua kawan-kawan. Kita jumpa Ramadan tahun depan pula. More. Balik mana? Oh, balik bini nombor 2. Okey lah. Sambung is real. Sambung is real. Sambung is real. Oh, muka macam bangun tidur. Muka macam bangun tidur. Muka macam bangun tidur. Oh, berlama sampai lah. Aku siap pusing tahun ni tadi. Aku tak tahu siapa yang datang. Siap pusing tahun. Dia pakai SCC. Oh, sesat berjalan. Sambung sesat berjalan. Aku tak makan tadi. Kita di Hakimi Bistro. Ni kita di sini bawa hak Tuhan. Saya ada masalah. Luar masalah pun tak jumpa. Jeng, peng.